Tengok pengajaran dia. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tak kenal tetamu, dia benarkan masuk, dia berjawab salam, dan dia hidangkan makanan terbaik. Satu, dia pergi ambil makanan secara terang-terang ke? Secara... Kenapa? Kenapa? Ini semua Allah nak bagi tahu pengajaran ni. Hebatnya Nabi Ibrahim bila dalam bab melayan tetamu. Supaya tetamu tak terasa. Sebab kadang-kadang bila tetamu datang, kita tanya, dah makan ke belum? Itu sebenarnya malas tu kan. Nak dengar dia jawab dah. Bila dia tanya, tetamu nak jawab apa malu kan? Aku jawab tak makan, orang kata datang nak makan. Kata makan, tipu, betul tak? Jangan tanya. Lepas tu lepas tanya, dia makan belum? Belum. Lepas tu tanya lagi, nak makan apa? Ya Allah. Jangan.